Saya nak minta Haji memberi sedikit ulasan. Tagline tolak Parti Melayu itu dilihat benar-benar berlaku. Apabila Pakatan Harapan, contohnya 23 kursi bertanding, tapi kita pecahkan Pakatan Harapan itu, DAP dengan 8 kursi bertanding, kalah semua. Betul. PKR sendiri pun hanya mampu mencapai satu kemenangan sahaja. Itu pun melalui YB Jamawi Jaafar yang cukup terkenal dengan lompat parti merata-rata sekali masuk ke PKR, tapi dia menang juga. Tapi tak kisah, PKR 1 kursi, DAP kosong, Amanah kosong. Begitu juga dengan Barisan Nasional, sebuah lagi parti Malaya. UMNO mampu mencapai kemenangan 6 kursi daripada total lebih kurang 41-42 tak silap saya. Dan yang terakhir sekali, Perikatan Nasional mungkin gagah di Semenanjung ketika PRU 15 lalu, namun kali ini hanya PAS sahaja yang mampu mengibarkan bendera Perikatan Nasional. Parti Bersatu semuanya kalah dan malah lebih kurang 30 lebih kursi. 36. Jadi apa pandangan Tuan Haji tentang PRN Sabah? Pertama sekali memang betul dan tepat. Namun sebelum saya pergi kepada pertama sekali itu, saya rasa walaupun soalan ni adalah berkaitan pilihan raya umum Sabah, itu pun kena ada perbetulan, dia bukan PRN Sabah tau. Kalau Semenanjung kita panggil PRN. Tapi sejak perubahan dalam perlembagaan di mana kuasa otonomi Sabah Sarawak telah diiktiraf, maka pilihan raya di sana dipanggil PRU Sabah dan PRU Sarawak. Oh, bukan lagi PRN? Tak boleh. Hari ini saya dapat ilmu baru. Kita sama-sama dapat ilmu. Tapi saya nak tweet sikit. Tapi masih lagi Ketua Menteri, bukannya Premier di Sabah? Sebab Sabah belum memilih untuk menukar nama Ketua Menteri dia kepada Premier seperti Sarawak. So itu untuk Dewan Undangan Kuasa Otonomi Sabah tentukan sama ada mereka nak tukar atau tidak. So balik kepada soalan tu, walaupun dia lebih kepada politik pilihan raya, tapi dia membabitkan sistem tadbir urus negeri atau kawasan otonomi Sabah, dan bila melibatkan sistem tadbir urus, maka memang adalah melibatkan konsep kedaulatan undang-undang, dan saya wajar memberi pandangan saya. Dan di situ yang pertama sekali, bagi saya memang betul, konsep tolak Parti Malaya telah dilaksanakan dengan cukup jayanya oleh pengundi-pengundi Sabah. Saya percaya antara faktornya adalah selama ini mereka menganggap secara betul to a certain extent bahawa parti-parti Semenanjung secara salah telah membuli rakyat Sabah dan membuli parti-parti Sabah. Walaupun anjakan tersebut tidaklah 100%, tapi bagi saya ini adalah satu permulaan yang cukup drastik di mana hampir kesemua parti Malaya telah ditolak. Kecuali UMNO yang menang 6 kursi. Pada masa yang sama, saya rasa kita perlu juga menghadiahkan Al-Fatihah kepada Bung Mokhtar. Setuju. Di atas Al-Fatihah. Baik, antara kejayaan Parti Malaya adalah UMNO. Walaupun kurang, tetapi mereka masih yang paling banyak daripada Malaya. Antara sebabnya adalah sebab UMNO telah bertapak di Sabah untuk satu tempoh yang lama banding dengan parti lain. Tapi pokoknya yang paling berjaya GRS dan Warisan. Saya tidak ingin melebarkan dari sudut analisa politik kenapa GRS masih boleh menang walaupun ada antara pemimpin mereka dikaitkan dengan video-video rasuah dengan video Albert Tay pada akhir November 2024. Jadi kita tidak mahu pergi ke dalam di situ, dan kita juga tak mahu pergi ke dalam kenapa Warisan tidak dapat lebih daripada apa yang diperoleh oleh GRS. Tapi yang pokoknya yang dicampur kedua-duanya ada 54. 54 adalah lebih pada 2/3 daripada jumlah kerusi itu dapat kepada Parti Sabah.
tak termasuk yang bebas 5 dan yang lain. Tapi yang penting yang kedua ni adalah kekalahan teruk dua parti utama Malaya, iaitu parti DAP daripada 8 kerusi tak dapat langsung. Bagi saya itu adalah satu tanda yang cukup jelas bahawa pengundi-pengundi yang majoriti Cina di kawasan bandar di Sabah pun telah menolak DAP sama sekali. Bagi saya, pandangan saya adalah kerana mereka menganggap bahawa DAP telah pun lari daripada perjuangan asal DAP. Apa sekalipun lah, yakni lari daripada perjuangan asal DAP di bawah Kerajaan Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan di pusat. Walaupun sekalipun ini adalah satu noktah yang patut diberi kepada DAP, yang kita tengok keangkuhannya masih berjalan walaupun lepas kalah di Sabah dengan cuba menggunakan alasan kehilangan undi di Sabah untuk cuba nak menekan polisi-polisi yang bertentangan dengan perlembagaan, bertentangan dengan kedaulatan undang-undang. Contoh seperti UEC. Dan bertentangan dengan perpaduan negara, iaitu UEC. Ya. So itu kita boleh bincang sekejap lagi ataupun dalam program akan datang. So DAP dah memang padan muka lah. Perkataan saya gunakan dalam satu program lain dengan saudara Kamil apabila saya ditanya tempoh hari. Tapi yang paling padan sekali yang kena pula adalah Bersatu. Bertanding 42 kerusi. Kalah semua. Dan yang lebih buruk lagi, 36 daripada 42 kerusi hilang deposit. Bagi saya, bukan saja disebabkan isu Parti Malaya. Sebab PAS menang satu-satunya kursi yang mereka bertanding. So kenapa Bersatu boleh kalah semua 42 kursi? PKR dengan kandidat atau calon yang lompat-lompat katak ni pun dapat menang satu. Betul. Tapi kenapa Bersatu tak menang langsung? Bagi saya, pengundi di Sabah pun tahu kemelut dalaman parti Bersatu. To a certain extent, minta maaf saya kena menggunakan perkataan keras, kesombongan dan keangkuhan pucuk pimpinan parti Bersatu, di mana para pemimpin mereka yang menyuarakan perkara yang mereka percaya perlu disuarakan ditutup dengan cara yang cukup jahat, iaitu pembuangan maupun penggantungan keahlian dan sebagainya. Itu bukan satu sifat parti yang demokratik. Saya masih ingat lagi, Saudara Fazli, apabila saya ditugaskan pada masa itu untuk mengendalikan sebahagian pendrafan Perlembagaan Bersatu pada tahun 2016 tu, bahagian demokrasi itu yang ditekankan. Dan bahagian demokrasi itu cukup kita bagi peluang supaya Bersatu tu dapat mengembangkan dan menunjukkan kepada rakyat bahawa dialah satu parti yang telah mengadaptasi kepada sistem demokrasi dalaman, di mana pada masa itu antara yang penting, lembaga rayuan tu komposisi dia bukan ahli parti Bersatu. Sebab kes parti atau masalah parti tidak boleh dibawa ke mahkamah. Jadi kita telah syorkan dan telah masukkan dalam perlembagaan, bawa mahkamah ke parti untuk lembaga rayuan. Malangnya itu semua telah dibuang oleh pucuk pimpinan Parti Bersatu bila perlembagaan itu dipindah dan lembaga rayuan dijadikan komposisi ahli balik. So, sifat dan tingkah laku Bersatu untuk satu tempoh tertentu, terutamanya bermulanya Sheraton Move, sampai sekarang adalah perkara yang rakyat Sabah, walaupun yang Melayu dan peribumi Sabah telah melihat sebagai suatu kegagalan Parti Bersatu. Dan bagi saya ini adalah tanda permulaan bahawa Bersatu besar kemungkinan akan menghadapi perkara yang sama di Semenanjung nanti apabila datangnya PRU 16.